Hai semua, welcome to Moon Cooking. Hari ini mari kita masak steamed chicken with Chinese herb. First, kita kena bersihkan ayam. Kena bersihkan ini. Nanti ayam ni bau semacam je. Yang berlemak ni semua buang. Sifat ni semua kena cuci dekat sinki ya. Okey, dah siap cuci. So sekarang bersih sangat. So, buang part ni ya. So ini tak perlu ni, boleh buang juga. Kita guna garam cuci dulu ke dalam ni semua. Nanti bila steam, ayam ni tak bau hanyir lah. Selepas tu kena cuci lagi sekali ya. Okey, sekarang dah siap cuci. Kita sedikit garam, white pepper. Sedikit lah ya. Sapu macam merata dekat semua bahagian ayam tu. Sekarang ayam ni kena perap selama 10 jam. Kalau tak ada masa, 3 jam pun boleh. Okey. Herbs ni semua kena cuci ya. Nama herbs ni nanti korang boleh tengok dekat caption. Ada red dates. Kita Chinese panggil ni hong zao. Kalau yang ni kena buang biji dia, nanti badan panas pula. Okey, yang ni goji berry ya. So saya rendam dalam air tu. Masukkan air saja. Herbs yang kita cuci tadi. Masukkan dates dengan air sekali. Lagi 200 ml air. Masak dalam 10-15 minit ya. Masak lotus leaf ni ya. Ini apa? Daun teratai ya. Kena masak sekejap saja dalam 2-3 minit je. Ayam tadi tu, herbs tadi, goji berry, balut, untuk elakkan air steam masuk ke dalam, letak lagi satu foil paper dekat atas ya. So sekarang kita kena steam ayam ni. Steam selama 1 jam. Our steamed chicken is ready. Chicken ni bukan saja senang nak buat tau, tapi sangat-sangat sedap dan juga sangat-sangat healthy. See you in the next video. Bye bye.